Angle ni macam okey sikit. So guys, abang sini buat sikit sharing tentang perbualan baru-baru ni, alright, bersama Kak Lydia dan juga bersama kawan-kawan. Okay, dia soalan sedemikian: kenapa selepas 10 tahun ada orang pencapaian dia begitu berlainan compare to orang yang bersama tu? Balik perkara ni, perbezaan antara satu sama lain dalam 10 tahun ni. Dulu abang saya sudah jumpa beberapa kawan ataupun bos-bos besar. Mereka selalu ada cakap satu benda: jangan fikirkan itu result saja. You kena tahu progress sini, apa yang diperlukan. Okay, then buat perlahan-lahan. Okay, janji ada perkembangan, ada kemajuan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. So first of all, yang sangat penting mindset, kerana sebelum kami buat apa-apa action, alright, kami perlu ada itu pemikiran tersebut dahulu. Alright, tanpa pemikiran tersebut, tanpa mindset tu, you tidak akan buat according mindset tersebut. Alright, bila anda cakap kena positif, sebelum you punya tindak balas tu positif, you kena ada mindset yang positif dahulu. Okay, so dekat sini abang saya ni pun ambil peluang, alright, untuk sharing sikit mindset yang selalu abang saya ni pakai ni. Bila abang saya ni start sesuatu business ataupun buat sesuatu planning, kami akan tanya diri sendiri, alright, kami sedia ada sekarang, ada apa resources. Itu sangat penting. Kedua, apa target kami? Next kami mau target yang mana, arah tuju tu. Alright. Dan ketiga, yang last, yang paling penting, alright, dengan apa yang kami ada ni, dengan arah tuju tu, apa yang kami perlu buat. Okay, jikalau ada sesuatu yang sangat kritikal yang di mana kami belum ada, then abang saya ni kena fikir di mana boleh dapatkan benda tersebut. Sama ada kami boleh beli ke, kami boleh pinjam ke, boleh sewa ke, ataupun abang saya ni kena invest masa lebih ataupun usaha-usaha lebih lagi untuk mendapatkan item ni. Okay, so ini abang saya ni biar planning. Dan selepas tu kami akan buat step by step, buat progress. Alright, yang penting ada progress dan perlahan-lahan mendekati target kami. Stay tuned, part 2.